yang masa sama memang sakit kaki, sakit lutut sebab saya buat kerja kat luar kan. Lepas tu bila memang saya nak makan lah, saya makan suplemen tapi macam tak kena dengan saya tau. Lepas tu saya masuk ke tukar suplemen, sekejap untuk kaki, sekejap untuk kulit, sekejap macam-macam. Lepas tu, apa benda yang tak kena ni kan? Lepas tu, kebetulan memang sekarang naik-naik. Cakap, ni jual apa? Lepas tu, nak kata benda ni food, functional food. Dia cover semua. Lepas tu, tak apalah, macam tu saya nak try. Sebab saya susah sikit nak makan ubat-ubat ni. Macam kalau pahit ke, apa ke, saya memang problem sikit. So nak bagi try satu macam saya suka sangat. Saya suka. Satu tu saya suka, memang saya suka. Suka sangat hati sebab banyak kan sebut suka. Ya, saya suka. Lepas tu terus saya beli dua kotak. Alhamdulillah. Lepas tu masa yang sama tu macam suka lah benda ni. Lepas tu saya jadi member sebab saya tak adalah rasa untuk menjual ke apa. Saya rasa saya suka makan benda tu sebab lepas saya makan saya bertenaga. Pukul 2, pukul 3 tu saya masih boleh buat kerja lagi kat office. Alhamdulillah. Macam tu, saya suka yang tu. Lagi. Lepas tu, pemakan luka tu saya ada enzima juga. Saya ada enzima. Kulit saya sebab kat matahari ni panas semua kan. Saya makan kulit saya dah macam okey lah. Enzima saya pun dah okey. Alhamdulillah. Tu je lah. Ada